100 keping 1 gram atau 1 keping 100 gram? Mana lebih untung? Ramai orang tertanya-tanya, lebih baik simpan 100 keping gold bar 1 gram atau 1 keping gold bar 100 gram? Walaupun jumlah gramnya sama, hakikatnya cara simpan tu beri kesan besar kepada untung dan rugi. Gold bar 1 gram nampak mudah dan mampu milik, tapi bila beli banyak keping kecil-kecil, kos premium dan susut nilai, spread jadi sangat tinggi. Setiap 1 gram ada spread 9%. Jadi kalau ada 100 keping, spread keseluruhan sangat tinggi. Berbeza dengan 1 keping gold bar 100 gram. Susut nilai lebih rendah, biasanya sekitar 7% sahaja. Ini bermakna pemilik emas dapat lebih banyak nilai apabila menjual semula. Walaupun 100 keping lebih fleksibel untuk jual sikit-sikit, ia juga lebih mudah bocor sebab senang digadai atau dicairkan berbanding gold bar yang besar. Ia lebih sukar nak tersentuh dan sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Puan-puan, kalau nak maksimumkan keuntungan, gold bar besar lebih untung. Tapi kalau nak flexibility, boleh juga pilih kepingan kecil-kecil asalkan tahu kos dan risikonya. Nak mulakan simpanan emas serendah RM100, boleh terus klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya. Terima kasih.